Itu aku dah buat video dengan Sul Tazen. Ya. Dia tunjuk pasal dia punya tips untuk bicep. Ya. Aku tahu kau punya bicep pun besar juga. Tunjuk sikit kat kamera. Dah gitu. So, kalau bicep kau dah besar, Okay. aku sebagai content creator, aku kena tanyalah. Okay. Tips ni apa? Alright. Macam mana tips untuk buat bicep besar ni? Biceps Okay, kalau untuk biceps macam biasa aku suka pakai preacher curl. Preacher curl lah. Preacher curl sebab aku suka yang betul-betul targeted. Maksudnya dia betul-betul kita letak and 100% kita pakai kita punya strength Sebab sometimes kalau kita buat dumbbell ke apa, kita mungkin boleh buat pakai momentum, betul tak? Kita ego lifting kita boleh momentum sikit. Tapi still okay, tak ada masalah pun. Cumanya aku lebih suka prefer kalau main arm, aku akan lebihkan kepada preacher curl lah. Itu yang utama dia. Itu yang utama, betul, preacher curl. Kalau mesin preacher tak ada, Mesin preacher dia macam gym aku tak ada mesin preacher. Okay. Nak tengok? Tak, aku Kita kat sini. Ini kita pakai sebagai alternatif. Ini yang biasa aku pakai. Sebab biasanya kalau gym-gym ada mesin, ada kerusi preacher curl tu, kita akan terus duduk and kita akan terus pakai preacher curl macam biasa lah. So bila tak ada preacher curl, so apa yang kita akan buat tau? Kita akan pakai ni adjust ikut ketinggian. Okay, ni adjust kita. Okay, kau buat lah. Aku tunjuk. Okay, adjust ikut ketinggian. Kau tinggi berapa? Tak berapa nak tinggi. So aku ikut musim. Kau musim. Okay. Alright. So kau cuba. Macam ni je lah. Macam ni. Tapi kaki kau aku akan suruh kau mengangkang sikit sebab nak bagi balance. Dia macam tu sikit. Mengangkang sikit. So, okay. Macam tu dia balance. So buat macam preacher curl macam biasa. So contoh. Okay, sekejap. Kau nak ambil apa? Tak contoh. Okay. Bau rasa betul tak? So contoh kalau kau pegang ni, dia jadi macam mesin preacher curl. Cuma yang ini lebih sakit sebenarnya tau. Sebab kau nampak tak? Angle dia 90 degrees. 90 degrees. Kalau preacher curl, tangan kau akan ke depan betul macam ni. Yang ini betul-betul rapat. Sekolah mana tu? Sekolah preacher curl. Alright guys semua. Memang cantik. Kalau korang tak ada mesin preacher curl, ni cari ni. Back extension machine pun boleh buat. Jadi Stand by guys, next video.